Bella, saya baru dapat wang saku RM10. Awak nak makan apa? Saya belanja. Jangan cepat habiskan duit tu, Noah. Awak kan nak beli basikal impian. Oh, betul juga Bella. Saya nak beli basikal tapi duit saya belum cukup lagi. Jom, kita senaraikan apa awak nak beli dengan wang saku ni. Saya lapar lah. Nak beli nasi lemak harganya RM3 dan air pula RM2. Jumlah kesemuanya adalah RM5. Dengan jumlah baki RM5 ni, berapa lama saya perlu menyimpan untuk membeli basikal baru? Oh, senang je. Kalau awak nak simpan RM5 setiap hari, dalam 40 hari, awak dah boleh beli basikal baru. Wah, seronoknya. Saya boleh berbelanja dan simpan untuk basikal impian. Nanti kita tunggang basikal sama-sama. Pengurusan kewangan penting untuk masa depan kita. Rancang, simpan dan belanja dengan bijak.